Sebab ada di kalangan orang kat luar sana yang tak percaya e-sport ni boleh buat duit. So sebenarnya berapa besar boleh dapat? Boleh buat duit, sangat boleh buat duit. Berapa tuan? Anggang boleh cecah berapa? Setahun ke sebulan ke kalau boleh sebut? Okay, kalau merchandise saja, jual baju saja, saya boleh jual baju dalam satu masa tu sampai 43,000 helai. Dalam satu masa? Helai? Satu masa tu berapa lama duration tu? Kita ambil satu season lah. Satu season berapa 6 lama? bulan. 6 bulan. 43,000 banyak. 43,000 kot. Helai 100. Macam tu. Tapi cara setengah juta dalam masa 6 bulan. Tapi cara saya buat tu, saya reverse sikit saya buat tu. Yeah. Lepas champion, saya buat baju harga RM1. Baju yang 100 tu saya letakkan dengan harga RM1 sebanyak 1,000 helai. Okay, first 1,000 helai First 1,000 helai RM1. Okay. So saya go TikTok live, 3 saat habis RM1. Time tu view tengah 100,000 lebih kan? 100,000 lebih. Dia dapat attention lah sebenarnya waktu tu. So saya menghadapi kemarahan yang hebat dan dahsyat lah. Orang marah, kecam kecam. buang harga lah itulah. Bukan buang harga, pasal Strategi.